RS ni daripada RM165 jadi RM1,300. Jeng jeng jeng. Tukar benda asas. Water pump duduk dekat belah sini. Nampak ni? Dalam ni ada barang-barang dia. Abang ni tak jaga water pump, maka jadilah coolant bercampur minyak hitam. Ni dia. Nampak? Nah, saya challenge untuk abang-abang. Nampak tak tu? Ni, dekat head dia. Dah bercampur, guys. Ini adalah masalah yang paling kita perlu takut kepada owner-owner. Sebab apa? Dia akan makan benda-benda lain. Bukti dia, blok ni tak bersalah tau, tapi cala. Nampak tak? Kalau nampak angguk, dia tak bersalah sepatutnya. Sepatutnya dengan 165 tak payah tukar dia. Tapi disebabkan dah cala, jadilah begini. Ambil package servis water pump RS RSX 165. Abang-abang dapat gasket, shaft impeller baru, dan juga water pump service kit. Nampak ni, service kit punya impeller, kipas dia. Dah makan. Semoga bermanfaat. Jumpa dah lagi di Ni Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Bye-bye.